Halo, salam hormat daripada Uncle Kentang. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bulan ini adalah bulan Oktober. Dan bulan ini juga merupakan bulan Pink Oktober, di mana ia adalah bulan untuk meraihkan mereka yang berjuang dengan penyakit kanser. Dan saya adalah juga Lembaga Pelawat Institut Kanser Negara, dan saya telah berkecimpung dalam membantu pesakit kanser selama lebih kurang 9 tahun. Ya, tuan-tuan dan puan, saya hari ini ada satu guest yang agak unik, yang bersama-sama telah memperjuangkan, orang kata, penyakit kanser ni. Dan bersama saya adalah Puan Helen di sebelah kiri saya. Ini dia Helen. Hello. Ya, Helen, saya mau tanya you, bila you dapat kanser? 2018 tahun. 2018. Wah, sudah lama lah. Yalah. 7 tahun. Lebih kurang lah. So, semasa you dapat berita yang kamu telah mengidap kanser, apa perasaan you pada masa itu? Memang sedih loh. Sedih. Apa pun tak boleh buat. Mesti nak terima lah. Dunia jadi gelap tak? Gelap. Hitam terus? Hitam. Ada nangis tak masa itu? Nangis kuat. Nangis kuat? Nangis kuat, sembahyang kuat. Sembahyang tanya Tuhan pun kuat. Mengapa boleh jadi saya macam ni? You macam tak percaya yang you dapat kanser? Yalah, mesti mah. Kanser, penyakit banyak. Takut mah. Bila orang dengar pun takut mah. Kanser, stage 4. Stage 4 masa itu? Stage 4. Stage 4 biasa orang ingat stage 4 ni adalah stage yang terakhir ataupun stage yang boleh membawa kematian, betul tak? Betul. Betul. Macam tunggu sajalah, matilah. Apa boleh buat? Tunggu sajalah. Anak-anak masih kecil? Tak. Saya punya anak sudah 28, 30 tahun. Dulu masa you kena kanser, masih kecil, masa sekolah? Taklah, 20 lebih saja mah. Sekarang dia pun 30, sudah 6 tahun mah. 24 loh. Yang besarnya. So masa itu dapat berita malam boleh tidur? Tak boleh. Memang tak boleh. Bila doktor bagi tahu saya nak buat kemo, radioterapi, lagi nak buat operation. Lepas tu saya tanya doktor, saya apa pun boleh ikut, tapi saya tak mau buat kemo. Dia kata mesti 3 cara you mesti nak ikut saya Mia. Dia memang saya tak mau. Mengapa saya tanya saya mengapa tak mau buat kemo? Saya takut jatuh rambut. Oh, saya rambut. Tapi tak saya nyawa. Itu saya mesti nak, saya punya cadangan mah. Saya takut mah. Oleh cakap doktor, tak boleh. Mesti mau cara ikut semua saya punya. No choice. Ikutlah. So, buat kemo juga? Buat kemo, operation, radioterapi. Masa tu, dia orang kata you sudah ada last stage. Last stage. Saya pun tak tahu stage 4 ialah last stage tau. Tak apalah. Terimalah apa yang saya, keadaan jadi macam dapat kemo. Saya terima. Tak boleh sedih. Mesti nak lawan. So, sokongan daripada family, okey? Okey.
Sure. Family dengan friend, dengan kawan, boss, semua okey. Lagi engkau kentang sini pun okey. So I want to ask you, saya nak tanya you, bagaimana apabila orang so kata, oh you last stage, then orang kata stage 4 ni stage ending lah. Yes. That means stage 4 ni dia akan pergi kepada orang kata kematian lah, senang cakap. Tapi Helen adalah salah satu daripada fighter yang bukan saja menang lawan, tapi dia ada dengan kita sampai sekarang. Dan dia boleh datang ke apa studio untuk bersama-sama kita bercakap. Jadi apa advice you nak bagi pada pesakit kanser lain? Don't give up. Don't give up. Yes. Makan, saya pun apa pun makan minyak. Tapi mesti nak tenang. oh tenang. Ya, tenang. Relax. Jangan nangis. Jangan sedih. Okey, memang susah untuk jangan sedih lah. Saya pun faham ya, tuan-tuan dan puan. Kita kalau kata jangan sedih itu memang susah lah. Tapi kita nampak daripada ekoran daripada Helen, dan saya dah banyak kali cakap, kita punya mindset ni, dia akan hantar message pada body. Kalau kita takut, kita body lagi takut. Kalau kita tak takut, body kita boleh ambil. Makan mesti mau cukup, tidur mau cukup. Sure. Tidur pun mau cukup. Jadi di sinilah kisah seorang penjuang kanser yang berjaya melawan kanser, masih menjadi seorang ibu, masih menjadi seorang isteri, masih seorang jadi warga bekerja. Sekarang kan bekerja kan? Yes. Masih bekerja, tapi bekerja dia ringan-ringan lah. Tak macam orang bekerja dulu. Jadi tapi saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan, sempena Pink Oktober, saya berharaplah, kan, Helen kan? Fighter lah, kita kena semua jadi fighter. Sure. Jangan kita give up kerana nombor 4. Kita kena berjuang. Dan bersama saya juga, ada ramai stage 4 yang masih bekerja, masih menari, masih menyanyi. Kita lihat bahawa macam Jamal Tungkui, Jamal Skincan, stage 4, stage 5. Tapi tengok hari ini, beliau sehat tubuh badan. Kita doakanlah beliau terus menjadi inspirasi kepada pesakit kanser lain. Jadi last words from Helen, apa yang last word pada you? Last word? Last word nak advise dia orang. Lawan lah. Terus lawan. Tak mau give up. Don't give up. Boleh menang. Mesti menang. Mesti menang. Okey. Sure. Sekian kita daripada studio Ambil Kentang. Saya harap tuan-tuan dan perempuan sihat belaka, dan marilah kita mencari ilmu bagaimana kita boleh bertenang dengan penyakit kanser ini. Sekian daripada Ambil Kentang, supaya kamu diborang rezeki, cepat sembuh dan senyum selalu. Thank you. Yes. Okey. 可以，讲华语。可以，可以。